Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam channel saya. Hari ini hari Selasa 21 hari bulan April 2026 Masihi bersama dengan 3 Zulkaidah 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.40 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya tak keluar ke mana-mana. Supaya masuk waktu maghrib, sembahyang maghrib masa isyak, masuk waktu isyak, sembahyang isyak, lepas tu saya tak keluar pun malam ni. Ni relax rumah, mak internet rumah sabarlah. Waktu tidur lah, nak tidur tu dah pukul 12.40 tu. Tidur awal sikit malam, nak tu layak letih kaki jauh panas-panas. Lepas tu bangun pada pukul 6.33 pagi tadi. Bangun mandi terus sembahyang subuh, makan sarapan, lepas tu kita nak pergi ke Lafiq Kristi biasa minum pagi. Lepas tu dah lepas suku tu baru tolak ke tempat kerja sampai sandal 3.30, sampai tempat kerja 8.30 pagi. Lepas tu kerja ini siap aku ke semua tu sama kerja tu lah. Lepas tu buat tak skeping untuk teh. Siap kerja dah dari pukul 3.30, 2.40 terus balik ke rumah lah. Lepas tu semaya Zuhur tadi dah ada pukul 3.40. Semaya Asar dah ada pukul 6 ni baru semaya Asar. Sekarang ni pukul 40 dah tak? 40. Lepas tu sepanjang sebelum tu dia ada main Facebook, nanti buka TikTok, Facebook gitu lah. Main tempoh tu tak ada nak video lagi lah. Sebab saya kena satu channel saya telah ditendai kemarin dulu, telah dikeluarkan. Di ban, tak boleh nak buka channel tu, tak boleh dah di reject, ditendang oleh Facebook. Jadi melalui email tu tak boleh buka lah. Channel tu habis ditutup, di blok habis. Tak boleh, tak ada apa. Saya dah buka channel baru lah untuk sebagai ganti, baru dah buka channel baru untuk sebagai ganti untuk masuk dalam slot tu lah, untuk menyambung semula slot tu, kisah Islami tu. Okey, channel 2 Muhammad Syukri bin Ramli 2 kisah Islami. Lepas tu saya buat semula lah, buka channel baru, buka email baru, buka channel baru. Lepas tu tak isi lagi lah tadi. Lepas tu tak ada nak edit lagi, sibuk dah kerja lagi lah dia. Okey, saya sekadar sajalah, sekadar maklumat, sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Saya nak keluar pergi pasar kali mari beli power tak? Tak. Mari keluar beli power pasakan ini nak keluar saja ni. Beli barang sikit. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.